peluang untuk masuk UiTM tu saya terpaksa lupakan. Bila saya SPM, saya pernah rasa macam saya nak sambung balik belajar. Masa saya dapat keputusan SPM, saya dapat pangkat 2. Zaman tu zaman grade. Masa tu pakai grade, betul. Saya dapat pangkat 2. Saya dapat offer daripada UiTM, kalau tak salah saya. Tapi bila saya fikir balik, rezeki saya memang banyak sangat. Saya dapat undangan, saya dapat offer daripada pelbagai pihak untuk persembahan dan saya diterima baik sebenarnya di peminat-peminat di Malaysia dan seterusnya di Indonesia. Saya ambil keputusan, tak apa, saya fikirkan untuk bantu keluarga. Saya pilih bidang nyanyian sebagai kerjaya saya lah. Saya dapat juga masuk U. Saya dapat masuk universiti, buat persembahan, jumpa dengan pelajar. Saya dapat berdamping dengan dua tokoh sebenarnya, Datuk Seri Siti sendiri dan Datuk A yang terlibat dalam dunia perniagaan sekian lama, dan that is the real life experience yang akan dikongsikan yang tidak ada dalam buku teks maupun kami punya profesor dalam bidang perniagaan. Saya dapat buat aktiviti bersama dengan pelajar di universiti dan ini saya rasa Allah dah tetapkan yang terbaik untuk saya.